Kenapa? Sebab hasil sumbangan kita adalah 100% daripada seluruh rakyat Malaysia. Orang ni sumbang sedikit, orang ni sedekah sedikit, banyak, 10 siang, 2 yang kita terima belakang. Dan kita kumpul, kita jadikan sebagai kotak infak dan kita bagi kepada orang yang memerlukan. Maksudnya orang memerlukan, alhamdulillah rezeki ni, puak-puak yang mana dulu kawasan mukim Bukit Tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul bin Samsudin, penghulu mukim Bukit Tanah, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim Muslim Malaysia dan penderma Muslim Malaysia yang sudi menderma dan menghadiahkan kepada asnaf-asnaf anak mukim Bukit Tanah. Terima kasih banyak. Terima kasih Muslim Malaysia. Terima kasih Muslim Malaysia.